Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita untuk pelajaran bahasa Arab, iaitu bagi tajuk Al-A'dad wal-Arqam. Bilangan dan nombor yang kita akan belajar hari ini ialah nombor 1 hingga 10. Murid-murid diminta mengikut bacaan dan sebutan Ustazah. Wahidun, 1. Wahidun, 1. Wahidun, 1. Isnanin, 2. Isnanin, 2. Isnanin, 2. Salasatun, 3. Salasatun, 3. Salasatun, 3. Arba'atun, 4. Arba'atun, 4. Arba'atun, 4. Khamsatun, 5. Khamsatun, 5. Khamsatun, 5. Sittatun, 6. Sittatun, 6. Sittatun, 6. Sab'atun, 7. Sab'atun, 7. Sab'atun, 7. Samaniyatun, 8. Samaniyatun, 8. Samaniyatun, 8. Tis'atun, 9. Tis'atun, 9. Tis'atun, 9. Asyaratun, 10. Asyaratun, 10. Asyaratun, 10. Sekarang mari kita ulang lagi sekali. Wahidun, 1. Isnanin, 2. Salasatun, 3. Arba'atun, 4. Khamsatun, 5. Sittatun, 6. Sab'atun, 7. Samaniyatun, 8. Tis'atun, 9. Dan asyaratun, 10. Okey, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Moga berjumpa lagi di tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.